Okey, guys, hari ni kita ada sebuah Toyota Harrier generasi keempat. Yang ni adalah MXU 80 menggantikan MSU 60. Yang ni dia datang dengan platform baru. Yang ni totally change, bukan micro change, bukan mini facelift, tak. Yang ni adalah totally new. Okey, yang ni dia dah pakai platform daripada TNGA dengan yang ni dah pakai engine barulah M20A. Yang ni engine yang hebat, yang mana dia menggunakan dual injector, dual VVT dan juga 10 speed CVT auto gearbox. Okey, kalau dilihat yang ni spek paling pelik, di mana signal dia berada pada bahagian bawah dan juga dia hadir dengan 3 spek utama. Yang ni dia datangkan dengan spek S, dia datangkan dengan spek G dan paling tinggi adalah Z. Tetapi untuk yang full leather dia ada dengan 2 spek utama. Yang ni dia hadirkan dengan G full leather ataupun G leather dan juga Z leather ataupun Z full leather. Okey, boleh nampak ini adalah enjinnya yang saya katakan. Dan untuk Z spec digunakan sport rim berukuran 19 inci, lebih besar daripada model untuk G spec 18 inci dan lebih besar daripada S spec hanya menggunakan 17 inci. Okey, kita lihat untuk bahagian interior. Untuk interior didatangkan dengan 2 tona color, yang ni adalah brown color dan juga dengan full leather. Okey, selain itu untuk model Z dia akan hadir dengan sunroof, ataupun ada orang panggil panoramic roof lah sebab dia besar kan. Dan juga dia akan hadir dengan seat belakang yang agak sedikit selesa. Dia ada port charging dia. Kalau yang mana rasa kereta ni agak besar, sebenarnya tak. Untuk pemanduan harian kereta ni menjimatkan minyak yang superb, lebih kurang 1 liter 16 km. Itu yang saya pernah bawa. Daripada KL ke Muar lebih kurang 30 ringgit minyak. Ruang boot space yang cukup besar. Dan juga untuk Z spec dia hadir dengan sound system yang cukup mantap. Yang ni dia pakai sound speaker daripada JBL. Okey, untuk tayar spek, ada spek yang ada tayar spek, ada yang tak ada spek tayar spek. Yang ni kita ada satu unit tahun 2021, kita ada spek tayar spek. Mileage yang rendah baru 11,000 km sahaja. Dan juga kita nak cerita, yang ni kita datangkan dengan yang ni dipanggil micro chain lah, ataupun yang dah facelift lah untuk tahun 2021. Dia ada digital rear mirror view, siap dengan auto adjuster dia punya cahaya, dan juga pemanas dan penyejuk tempat duduk untuk spek full leather. Sebab Z spek ni dia ada Z biasa dan Z full leather, so kena bezakan antara dua. Yang ni lah yang utama, dia dah ada wireless charging. 2021 baru ada wireless charging. Kalau 2020 memang tak ada wireless charging. Kalau ada tu maybe ditambah. Yang ni adalah dia punya power boot. Power boot dia ada adjuster, boleh ukur ketinggian dan kita boleh settingkan ketinggian kita. Okey, yang ni yang paling utama, 360 camera dengan JBL sound system. Yang ni memang mantap. Sebabnya JBL sound system dia datang dengan rear digital line guide reverse. Dan juga yang ni dia dah datang dengan bahagian door panel warna brown yang saya tadi kata 2 tona tu lah. Untuk aircon controller dia pun boleh setting daripada JBL sound system tu sendiri. Untuk kita naikkan dia punya blower, kita turunkan blower, tak ada masalah, memang boleh setting. Okay, so pada kawan-kawan yang berminat nak pakai kereta ni, boleh WhatsApp saya 0177145604 guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.